sahibul dakwah, orang yang kuat kepada kedua Mahathir, yang dihormati Fadil Ustaz Najib, Ustaz Izhar, Ayanda Diarsem, Abang Ali Ekspedisi, dan semua sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita banyak syukur pada Allah. Dalam kehidupan kita ni, Allah yang bagi kita gembira dan Allah juga yang bagi kita berduka. Manusia ni, hidup kita ni tak lari daripada suka dan duka dalam hidup kita. Tapi kita dapati dalam hidup kita ni banyak kegembiraan yang Allah bagi. Allah. Salah satu bentuk kegembiraan yang sementara yang Allah bagi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaimi farhatan," bagi orang yang berpuasa itu ada dua kali gembira yang Allah bagi. Farhatun 'inda al-iftar, yang pertama rasa gembira selepas kita berbuka puasa itu pada hari raya dia lah. Kita dah berpuasa selama 30 hari. Allah nak ajar pada kita, orang beriman ni selepas dibuat baik dia rasa bahagia. Allah. Dan itu tanda orang beriman. Kenikmatan puasa tu, walaupun puasa dah banyak hari berlalu, tapi sampai hari ni kita masih terasa lagi kemanisan, kelazatan berpuasa. Kegembiraan itu masih terasa sampai hari ini. Ini gembira yang sementara. Tapi gembira yang paling besar Allah simpan untuk kita bagi orang yang berpuasa ni, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Gembira saat kita bertemu dengan Allah nanti. Allah. Sebab kita di dunia berlapar kerana dia, kita sedih kerana dia, kita susah kerana dia. Ibadat kita, inna salati wa nusuki, semayang aku, pengorbanan aku, tak lama lagi haji pun kita buat kerana Allah. Yang tak pergi haji, korban pun kerana Allah. Hidup kita ni untuk Allah. Man kana lillah kana Allah lahu. Siapa yang jadikan hidup ni untuk Allah, maka Allah jadi milik dia. Bila Allah jadi milik dia, in wajadtani wajadta kulla syai', kamu dapat aku dalam hidup kamu ni, kamu dapat segala sesuatu. Di syurga nanti, apa saja yang kita nak semua akan ditunaikan oleh Allah. Dunia ni bukan tempat untuk tunaikan kehendak hawa nafsu kita. Sebab dunia ni tempat yang sempit, sementara, kecil. Allah tak bagi dunia ni kepada orang beriman, Allah bagi hanya kepada orang bukan Islam saja, non-Muslim. Walaupun non-Muslim ni ingkar pada Allah, tapi kerana Allah sayang pada manusia, Allah bagi juga syurga dunia ni pada mereka. Tapi mereka tak dapat syurga akhirat. Orang non-Muslim nak dapat syurga akhirat, dia kena masuk Islam, dia kena taat perintah Allah macam kita buat pada hari ni. Sekurang-kurangnya kita dah ada tiket, orang Islam dah ada tiket nak masuk syurga. Kita ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disebut nanti di syurga nanti ada hari khusus untuk kita pergi menziarahi Allah. Allah. Ulama kata hari ziarah Allah tu adalah hari raya bagi ahli syurga. Syurga tu hari raya dah. Kan? 24 jam dalam nikmat. Nanti Allah Ta'ala akan beritahu kepada kita, kulu washrabu. Sekarang makanlah puas-puas, minumlah puas-puas. Hani'an, tahniah buat kamu. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, kerana kamu dah terlepas makan yang banyak pada hari-hari yang khaliyah, hari-hari yang kosong. Ulama mufassir tafsirkan hari khaliyah itu hari kita berpuasa. Kita tak banyak pun puasa, kita banyak kenyang. Tapi Allah Ta'ala puji kita di syurga nanti, wahai malaikatku, inilah hamba-hamba aku yang banyak berlapar kerana aku. Maka hari ini sebagai balasan kerana dia banyak berlapar, banyak berpuasa, hari ni aku nak jamu mereka makan. Ada ulama kata Allah jamu ahli syurga 60,000 menu makan. Masya Allah. Dan ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka waktu itu sekumpulan orang Yahudi datang jumpa Rasulullah SAW. Kami nak tanya kamu 3 soalan. Kan? Salah satu daripada soalan dia tanya, apakah santapan yang pertama ahli syurga bila masuk syurga? Pada Rasulullah SAW, ma tuhfatul jannah ya Rasulullah. Makanan ahli syurga yang pertama sekali mula-mula masuk tu, Allah nak hidangkan apa? Biasa hidangan yang pertama ni hidangan yang paling istimewa. Nabi SAW jawab, tuhfatul jannati kabidun nun. Makanan ahli syurga yang paling istimewa, paling lazat adalah hati ikan paus. Masya Allah. Di dunia kita tak pernah makan limpa ataupun hati ikan paus, tak pernah merasa. Tadi semalam anak saya tanya, ikan jerung boleh makan tak? Tak boleh. Ikan paus boleh makan tak? Tak boleh makan. Di syurga esok boleh makan, insyaAllah. Hati dia. Nanti hari Jumaat
di syurga dipanggil Yaumul Mazid, hari bertambah nikmat. Allah nak tambah lagi nikmat. Kita dah lawa dalam syurga nanti, pergi ke pasar Jumaat, bertambah lawa, bertambah cantik lagi. Tetapi hari paling istimewa, ada sebahagian manusia dia dapat melihat Allah bukratan wa asilah, di waktu pagi dan di waktu petang. Orang yang banyak berzikir pada Allah di dunia ni bukratan wa asilah, waktu pagi dan waktu petang. Lepas asar, waktu kita kena duduk berzikir pada Allah. Lepas subuh, waktu orang sibuk nak pergi kerja, tak ramai orang boleh duduk atas tikar sejadah untuk menghabiskan waktu untuk zikir pada Allah. Tapi orang yang berbuat demikian, Allah Ta'ala bagi dia melihat Allah setiap hari 2 kali dalam syurga, di pagi dan petang. Orang biasa dia boleh tengok Allah setahun 2 kali, Hari Raya Aidil Fitri dengan Hari Raya Aidil Adha. Sebab tu hari raya di dunia ni adalah hari raya yang sama di hari akhirat. Di dunia kita ada Aidil Fitri, kita ada hari raya Aidil Adha. Nanti di hari kiamat dipanggil Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat, kan? Hari Jumaat dan juga hari raya. Semua ahli syurga menunggu setahun sekali. Macam mana hari ni kita menyambut Aidil Fitri, setahun hanya sekali, kan? Merayakan hari yang mulia ini. Tapi tuan-tuan mulia, di syurga nanti setahun 2 kali kita menyambut hari raya, hari kita melihat Allah SWT. Allah. Manusia ni selagi dia tak tengok Allah, dia akan rasa berat dia untuk ibadat untuk Allah. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita silap banyak dengan Allah. Kita rasa bila Allah suruh kita buat ibadat, seolah-olah Allah yang perlukan kita. Allah suruh kita puasa, kita rasa Allah perlukan kita. Allah suruh kita keluar jalan Allah, kita rasa kenapa Allah Ta'ala perlu bebankan hamba dia. Sedangkan kita dihantar untuk menerima bebanan ini sebab hanya manusia dapat syurga. Makhluk lain tak ada syurga. Tak ada syurga untuk malaikat, tak ada syurga untuk ikan-ikan, haiwan-haiwan. Makhluk lain di dunia dia kena layan kita, khidmat kita. Di syurga esok pun malaikat masuk syurga bukan kerana dia masuk syurga, dia masuk syurga kerana nak menghormati kita, ziarah kita. Dan malaikat juga akan jadi khadam ahli syurga. Sebab itulah tuan-tuan, mula di dunia ni kita nak jadi hamba Allah sekejap, nak buktikan perhambaan kita pada Allah. Dan kita hidup di dunia, semua kita cakap hidup di dunia sementara, sekejap je, Masya Allah, kan? Masya Allah. Kita nak pergi daripada dunia pun kita pergi, kita tak nak pergi pun kita akan pergi. Dan kita dah tengok suasana orang sebelum kita. Yang paling kaya macam Nabi Sulaiman pun meninggal dunia juga. Yang paling berkuasa macam Namrud pun dah meninggal dunia. Iskandar Zulkarnain yang hebat memerintah satu dunia pun pernah jadi hebat. Tapi kita boleh hari ni, kerana kita umat akhir zaman, datang paling akhir ke dunia, sepatutnya kita boleh belajar sejarah orang yang berjaya, kan? Luqmanul Hakim, antara tokoh, walaupun dia bukan Nabi macam kita orang biasa. Bahkan Luqmanul Hakim ni seorang hamba, tapi dia berjaya di sisi Allah sehingga nama dia disebut dalam Quran. Masya Allah. Sebab itulah hari ni tuan-tuan mulia, Masya Allah, nanti bila kita masuk syurga, bila kita tengok Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada Allah rupa-rupanya. Tak ada siapa pun yang lebih hebat daripada Allah. Tak ada siapa yang lebih menarik daripada Allah. Bila manusia tengok Allah nanti, barulah mengalir air mata kita. Ya Allah, selama ini kami bodoh, Ya Allah, kan? Kami tak tahu, Ya Allah. Kami duk ingat ada benda lain lebih indah daripada Allah, lebih cantik daripada Allah, lebih bahagia daripada Allah. Sebab itu di dunia Allah tanya kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai hamba-Ku, kenapa kau terpedaya daripada Tuhan kamu? Sepatutnya kamu ni hanya tertarik kepada Allah, tertarik kepada, sebab manusia ni tertarik pada benda yang indah, benda yang cantik. Dan tak ada siapa pun lebih cantik pada Allah. Tapi kerana kita, mata kita tak pernah tengok Allah, hati kita tak pernah melihat Allah, jadi kita rasa ada makhluk lain lebih cantik di mata kita selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita nampak keindahan Allah Ta'ala, kecantikan Allah, dah tak terbeban sama sekali. Sebab itu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain berkat dia usaha atas iman, susah payah atas kalimah la ilaha illallah, bertahun-tahun bermujahadah, dipukul, diseksa. Sayyidina Bilal diletakkan batu atas besar atas badan dia, sehingga termasuk
kemanisan iman, sehingga bila lagi dipukul, lagi dia terasa Ahad, 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 Ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Makin lazat, makin sedap. Bila kebesaran Allah dah masuk dalam hati, perintah-perintah Allah semuanya jadi agung, jadi besar, jadi ringan, jadi indah, jadi sedap. Sembahyang tarawih tak terasa. Saya baru balik akhir Ramadan kan, di Mekah, Madinah. Tarawih tak rasa, Qiyamul Lail tak rasa, baca Quran tak rasa, lapar pun tak rasa. Kita berbuka puasa tepi makam Rasulullah, mana nak kita rasa lapar. Hari ini Masya Allah, batulah Allah Ta'ala sebenarnya sayang pada kita ni bukan hanya bila dia sayang dia bagi harta pada kita. Sebenarnya apa yang kita ada pada ni inilah simbol kasih sayang Allah. Masya Allah. Bercerita tentang puasa dulu, pasal saya di bulan Ramadan, sedikit cerita tentang puasa supaya kita nampak kasih sayang Allah pada kita. Kita ini ingat apa Allah untung kalau Allah suruh kita berlapar. Setengah orang tak faham. Sebenarnya tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala di sisi Allah, amalan manusia ni ada tujuh kategori dia yang Nabi sebut al-amalu sab'atun. Amalan manusia ni ada 7. Yang pertama, amalan ni mujibatan. 2 amalan yang mewajibkan. 1 amalan yang mewajibkan syurga, 1 amalan yang mewajibkan neraka. Amalan yang mewajibkan syurga adalah iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Ini amalan yang paling besar sekali. Dengan sebab amalan tadi, kita wajib masuk syurga. Yang kedua, amal yang mewajibkan neraka, iaitu syirik kepada Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala akan masukkan ahli neraka ke dalam orang yang syirik kepada Allah ke dalam syurga. Assalamualaikum. Jika ada sahabat. Halo. Ya. Tolong nanti. Sebagaimana tak pernah Allah masukkan orang yang beriman pada Allah ke dalam syurga, ke dalam neraka, begitulah tak pernah Allah Ta'ala akan masukkan seorang yang syirik kepadanya ke dalam syurga Allah SWT. Yang kedua, kata Nabi SAW, amal yang setimpal. Amal yang setimpal apa? Iaitu siapa yang berniat nak buat satu dosa dan dibatalkan niat tersebut, maka Allah bagi dia satu pahala. Satu orang lagi berniat untuk melakukan dosa dan dibuat dosa, maka untuknya ditulis satu dosa. Tadi satu pahala, ni satu dosa. Yang ketiga, Masya Allah, amalan biasa, amalan orang Islam hari ni, Allah Ta'ala bagi pahala 10 kali ganda. Setiap ibadat yang kita buat, amalan biasa-biasa ni 10. Semua bermula pada 10. Kalau orang tanya apa bukti Allah sayang pada kita, memanglah Allah sayang pada kita. Sebab semua dosa kita buat, besar mana pun, satu je Allah tulis dalam buku catatan amal. Sementara ibadat-ibadat yang lain bermula 10. Yang keenam, ada amalan yang ditulis di sisi Allah 70 kali ganda. Kita berpuasa di bulan Ramadan, pahala fardu ditulis 70 kali ganda. Ada amalan yang di sisi Allah Ta'ala ditulis dengan pahala 700 kali ganda. Kalau kita timbang satu dosa dengan 700, secara logiknya tak ada orang Islam masuk neraka. Allah. Kalau kita kira dari segi kuantiti dosa dengan kuantiti pahala, mestilah pahala kita sentiasa lebih. Sebab Allah Ta'ala memang bagi lebih untuk pahala, untuk dosa satu je. Tapi ada setengah orang, kan dia istiqamah buat dosa hari-hari, satu, lama-lama berat jadi pula. Sepatutnya dengan pahala yang Allah bagi tadi, tak ada orang masuk neraka. Sebab Allah bagi lebih pahala. Tetapi tuan-tuan mulia, apa yang menimbulkan harapan kepada kita, yang menyebabkan kita rasa kita semua masuk syurga, saya terbaca dalam satu kitab, ada orang alim menulis. Dia kata kenapa Allah Ta'ala simpan puasa. Puasa ni bukan 1, bukan 70, bukan 700. Pahala puasa ni Allah bagi ikut kapasiti dia nak bagi. Ikut dia lah sebagai Tuhan. Dia nak bagi berapa banyak dia boleh bagi. Tetapi kenapa Allah simpan puasa ni? Allah kata puasa ni untuk aku. Aku yang akan bayar ganjaran kepada hamba aku yang berpuasa. Ulama kata nanti di hari kiamat, kalau kita ada salah dengan orang yang ada, kita ada dosa dengan manusia, nanti di hari kiamat pahala kita ni akan dibagi-bagikan kepada orang. Sehingga ada orang yang sampai jadi muflis, dah bankrupt,
Sebab apa? Pahalanya semua dibagi pada orang lain. Nah. Tetapi Allah penyayang kat kita. Allah simpan puasa untuk kita bayar hutang ayah dia. Dengan puasa tadi, semua dosa kita, mengumpat orang, kata orang, sakitkan hati orang ni, Allah Ta'ala akan bayar semua hutang ni dengan puasa. Separuh tu dibayar, dengan separuh lagi, sebab itu rahsia Allah, separuh lagi pahala kita daripada puasa ni Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab untuk masukkan kita ke syurga. Allah. Kan? Allah bayar semua dah hutang orang ni. Itu lambang kasih sayang Allah pada kita tanpa kita sedar. Jadi kalau orang faham nilai puasa ni, orang kalau boleh semua hidup biar puasa. Biar semua hidup Ramadan tak apa. Terlalu besar makna dia. Jadi hari ni Abang Atta tadi suruh saya cerita tentang rumah tangga lah sikit. Masya Allah. Tuan-tuan boleh, rupanya di antara tanda sayang Allah kepada kita ni, Allah bagi anak-anak dan isteri kepada kita. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ni adalah perhiasan dunia. Rupanya salah satu daripada tanda Allah Ta'ala nak muliakan kita, nak tenangkan kita, nak bahagiakan kita sebagai Tuhan, dibagi harta dan juga anak-anak. Namun demikian tuan-tuan boleh, anak dia bukan sekadar penyejuk mata kita di dunia. Tengok muka anak, hilang stres, penat-penat kerja, balik rumah tengok muka anak, geram, peluk dia, kan, kecil-kecil besar ni, kan, penyejuk mata kita. Rupa-rupanya anak ni aset yang paling berharga, bukan di dunia, di akhirat nanti. Bahkan anak-anak ni boleh menjadi, Nabi lebih tahu siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dia memperelokkan layanan kepada anak perempuan dia. Tarbiyah anak perempuan dia elok, ajar dia agama, ajar dia sunnah Nabi, ajar dia doa, ajar dia solat, ajar dia puasa. Kita tak perasan, kita anak umur 6 tahun kita suruh puasa, kita tak perasan. Anak kita umur 10 pergi hantar kelas Quran. Anak kita dah besar nanti masuk sekolah agama, masuk madrasah tahfiz, hafal Quran, jadi ulama. Abang Ali Masya Allah, anak dia yang sulung dah jadi Maulana dah. Anak bongsu dah hafiz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nabi SAW beritahu 3 orang anak perempuan kalau kita didik dengan baik, mereka itu kunna hijaban minan nar li abawai. Ketiga-tiga anak perempuan menjadi pelindung kepada kedua ibu bapanya daripada api neraka. Masya Allah. Anak perempuan boleh jadi pelindung pada ayah. Saya ada 7 anak perempuan. Allah. Kan? Didik anak perempuan elok, ajar dia tutup aurat baik-baik, ajar dia semayang. Sebab itu ulama kata dalam Quran ni, surah Luqman lah, orang kata kalau kita nak didik anak, kita baca surah Luqman. Macam mana Luqman Hakim, walaupun dia seorang hamba, tapi dia berjaya mendidik anak dia dengan tarbiyah yang sempurna. Kalau kita nak didik anak kita dengan baik, kita ambillah pedoman Sayyidina Luqman Hakim. Yang pertama, tuan-tuan boleh, sahabat-sahabat sekalian, dan Sayyidina Luqman Hakim ajar anak dia, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kesayanganku, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik itu kezaliman yang paling besar dari itu. Sebab tu kita kena tarbiyah iman anak kita, kena didik percakapan kebesaran Allah. Kalau kita tak ajar iman pada anak kita, kita tak perasan anak kita syirikkan Allah. Itu yang kita takut. Anak kita merasakan ada dalam hidup dia ada insight yang lebih hebat pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak didik dengan iman, kan? Masya Allah. Kawan saya dia kata, Maulana tahu apa sebab saya hijrah dapat hidayah? Dia kata, saya tak tahu kenapa Pak. Saya dulu dah asuh anak saya dengan Spiderman, dia kata. Kan? Semua cerita Spiderman saya beli. Anak saya perempuan tengok, tapi karakter jadi karakter Spiderman. Masya Allah. Tapi satu hari ditanya saya satu soalan. Papa nak tanya satu soalan. Ya. Antara Allah dengan Spiderman, siapa paling kuat? Allah. Dia kata Maulana, saya terduduk waktu tu. Kan? Sebab saya dah latih anak saya ni, Spiderman tu paling kuat. Dia boleh kalahkan musuh dia. Akhirnya anak perempuan saya ni perempuan, jadi macam Spiderman. Hidup dia ni mazhab dia mazhab Spiderman. Akhirnya saya kata, ya Allah, aku dah silap didik anak aku ni. Dia dah merasakan Spiderman tu sama kuat dengan Allah. Sebab itu Masya Allah,
kita kena sentiasa didik anak kita ni tauhidkan Allah. Macam mana Sayyidina Maryam AS dididik oleh Nabi Zakaria dengan tarbiyah keimanan, sehingga Zakaria AS masuk dalam bilik dia, tengok ada buah di sekeliling dia, padahal Maryam tak pergi mana-mana. Buah-buah di musim sejuk ada, di musim panas buah-buah musim panas ada, di musim sejuk. Nabi Zakaria tanya, qalat anna laki hadza, pakcik tanya pada anak saudara, macam mana kamu boleh dapat ni? Ulama kata Siti Maryam, anak perempuan yang dididik oleh Nabi Zakaria AS, satu karamah Siti Maryam, dia bukan Nabi tapi dia ada karamah, iaitu kecil-kecil lagi Allah dah hantar buah dalam bilik dia tanpa dia pergi pasar, tanpa dicari. Setiap kali Zakaria AS masuk dalam bilik dia, dia tengok ada buah-buah, Masya Allah. Sebab Maryam ni wanita yang sangat tinggi yakin dia iman daripada Allah SWT. Bila pakcik tanya pada anak saudara, macam mana kamu boleh dapat buah ni, siapa hantar? Pakcik ajar saya semua makanan rezeki Allah hantar. Tiba-tiba hari ni pakcik boleh tanya saya. Masya Allah. Malu Nabi Zakaria AS. Akhirnya Nabi Zakaria dia dapat ilham, aku seorang Nabi pun sebenarnya Allah tegur dengan Maryam. Aku kena sindir dengan Allah sebenarnya. Aku sekarang ni mengharapkan dapat anak. Isteri aku dah menopause. Pada aku, isteri yang dah menopause tak boleh dapat anak lagi. Tapi kalaulah Siti Maryam AS boleh dapat buah ni di luar musim, aku pun masih ada peluang dapat anak walaupun isteri aku dah mandul. Masya Allah, dah menopause. Masya Allah. Akhirnya waktu itu dia berdoa pada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Berkat seorang kanak-kanak ni, Nabi Zakaria AS dapat keinsafan. Ya Allah, selama ni aku silap, tak berdoa pada Allah, minta anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan aku anak yang baik. Masya Allah, keturunan yang baik. Bawah daripada kisah tu, rupanya Maryam AS ni sewaktu dia kecil, dia adalah kanak-kanak yang boleh bercakap secara langsung dengan malaikat Jibril AS. Mana nak cari budak perempuan batu anak dia, kalau kita didik betul-betul, sebenarnya mereka ni lah wali-wali Allah. Kita ini duk ingat ayah ni wali, sebenarnya anak kita ni wali, maksum, dia tak ada salah, tak ada dosa. Doa mereka mustajab. Sebab tu dalam Quran, Jibril AS bagi nasihat pada Maryam, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Jibril bagi nasihat pada Maryam, taatlah kepada Allah, sujudlah pada Allah, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Kamu jaga diri kamu, wahai Maryam, Allah pilih kamu wanita terbaik seluruh dunia. Wanita terbaik seluruh dunia ada 3 orang wanita terbaik, kan, yang disebut. Yang pertama, Masya Allah, Siti Asyah binti Muzahid, wanita terbaik dalam dunia. Yang kedua, Siti Maryam binti Imran. Yang ketiga, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ini 3 wanita terbaik dalam dunia. Jadi tuan-tuan boleh, Masya Allah, Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai ibu dan ayah. Kalau kita didik anak-anak kita dengan tauhid pada Allah, ketergantungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan dapati anak kita membesar dengan keimanan yang sempurna pada Allah. Keyakinan. Benar, orang yakin pada Allah tu bukan dapat masa dah besar, dapat daripada kecil lagi. Amalan yakin pada Allah Ta'ala, kan? Masya Allah. Suatu Maryam AS ni orang hebat. Yang kedua, Luqmanul Hakim nasihat pada anak-anak, kan? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dia nasihat supaya hormat ibu dan ayah. Anak-anak ni kita kena didik supaya khidmat pada ibu dan ayah. Sebab tu kita suami isteri kena latih. Kalau anak suruh khidmat mak, mak akan suruh anak tu khidmat ayah, hormat ayah. Barulah ayah ni akan rasa bahagia, rasa dihormati. Saling kena didik anak ni hormat pada ibu dan ayah, kan? Kalau orang dulu, selagi ayah tak makan, dia tak bagi anak makan. Hormat pada ayah, tempat tidur ayah, tempat duduk ayah dihormati. Lepas itu pelajaran dalam kisah Luqman Hakim bagi nasihat pada anak-anak dia. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisal fi amain yashkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua ibu bapa. Ajar anak terima kasih kepada mak dan ayah.
Yang ketiga, ya bunayya aqimus solat. Didik anak ni kena didik mereka jaga solat. Kan? Sebab tu mak ayah kena pentingkan anak ni sembahyang tak lagi. Hari ni kita marah anak pergi sekolah, tak pergi sekolah kita marah. Tapi tak sembahyang subuh kita tak marah. Allah. Itu masalah dia. Sebab tu hari ni kita kena latih anak kita ni peka tentang sembahyang. Muru auladakum bis solat. Perintahkan anak kamu jaga solat, kata Nabi. Apabila umur 7 tahun dah mula kena suruh solat. Padahal ulama kata anak tak balik lagi tak wajib untuk kita rotan kalau dia tak tunaikan perintah Allah. Tapi kerana sembahyang ni benda besar ya, ada. Walaupun belum umur 15 tahun, umur 10 tahun dah tak solat, dah kena rotan. Tapi kena tunjuk contoh lah. Mak ayah kena tunjuk contoh. Bab solat ni, ibu kena solat di awal waktu, dan ayah kena solat berjemaah di masjid. Kan? Barulah kita akan ada satu contoh dalam kehidupan kita. Bab sembahyang 3 lah. Apa? Sayyidina Luqman suruh anak dia beriman pada Allah, jangan syirik pada Allah. Yang kedua, hormat ibu dan ayah. Yang ketiga, jaga solat. Yang keempat, Luqman nasihat pada anak dia, ya bunayya inna in takum mithqal habatin min khardalin. Jangan pernah buat dosa wahai anakku. Engkau buat dosa sebesar zarah, fatakun fi sakhratin, dalam seketul batu pun kau buat dosa, au fis samawat, ataupun buat dosa di 7 petala langit, au fil ardi, di bawah bumi. Yang ketujuh, kamu nyorok daripada orang, ya tibi Allah, Allah pasti akan zahirkan dosa itu. Ni Luqman ajar pada anak dia, jangan pernah rasa selamat buat dosa di mana-mana. Buat dosa dalam batu, buat dosa kat langit, kat udara pun ada. Kalau buat dosa kat atas kapal terbang, kita buat maksiat pun Allah Ta'ala akan tak keluar di dunia, keluar dekat akhirat. Allah. Allah Akbar. Yang akhir sekali, nasihat Luqman Hakim kepada anak-anak dia. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik. Amin. Sebagai panduan, iaitu ajar anak jangan sombong. Dan Masya Allah, jangan cakap kuat-kuat. Sebab apa kata Sayyidina Luqman? Dan ya bunayya, dia kata jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dia kata. Dan kenapa? Innaka lan tablughal jibala tula. Kamu tinggi macam mana pun, badan kamu tinggi lampai, tak akan sampai tinggi macam gunung. Kan? Hebat kamu ni macam mana pun, kamu hentak kaki ke bumi, tak pecah pun bumi ni. Kalau kamu hebat, kamu dia gagah, hentak kaki bumi, pecah bumi, baru kamu hebat. Tapi Sayyidina Luqman kata, selagi kamu pijak bumi tak pecah, maknanya kamu tak hebat. Kan? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan muka kamu, pipi kamu daripada manusia. Maknanya jangan sombong. Anak-anak jangan sombong. Belajar tawaduk, merendah diri depan orang tua, depan ulama, depan orang soleh. Rendah diri, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Berjalan muka bumi dalam keadaan tawaduk. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika. Berjalan dalam keadaan tenang. Waghdud min sautik. Rendahkan suara bila bercakap. Jangan teking-teking, jangan jerit-jerit. Inna aswati la sautul hamid. Kerana suara yang paling hina di sisi Allah adalah suara keledai. Kenapa keledai ni hina suara dia? Sebab dia jerit kuat-kuat. Kan? Keledai ni dia menjerit. Jadi sebab itu, ini Luqman Hakim, satu orang hamba, dia didik anak dia dengan tarbiyah. Allah sangat suka perkataan seorang ayah mendidik anak. Sebab tu kita hari ni alhamdulillah Allah bagi kita ladang pahala di rumah kita. Kan? Nanti bila kita mati, sebenarnya ada beberapa benda yang boleh menolong kita di hari kiamat. Salah satu daripadanya, di samping kita didik isteri kita jadi ahli syurga, kita didik anak-anak kita jadi ahli syurga juga. Bila kita mati nanti, anak-anak ni menjadi penyelamat kita, anak-anak jadi pelindung kita. Saya terbaca sepotong hadis, nanti di syurga ada seorang atuk. Dua keadaan. Yang pertama, di dalam kubur, seorang manusia ditinggikan darjatnya di sisi Allah. Macam kita naik kapal terbang lah, duduk ekonomi kelas. Tiba-tiba orang cakap, Ustaz Najib, pergi duduk first class.
ada orang belanja, ustaz duduk first class, kan? Best tak tuan-tuan? Yes. Tiba-tiba duduk belakang sekali, pergi jalan ke depan kapal terbang. Ustaz ke mana? Ada orang belanja dapat first class. Nanti di dalam kubur, seorang nenek, seorang atuk, seorang ayah, tiba-tiba daripada grade sini naik lagi atas lagi, naik lagi darjah yang tinggi. Dia tanya pada Allah, apa sebab? Disebabkan istighfar daripada anak cucu kepada kamu. Allah. Doa istighfar kita lepas sembahyang, Ya Allah ampunkan dosa, Masya Allah, kan? Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa isteri abang Ali, arwah isteri abang, Amin ya Allah. kan? Allah tinggikan darjat dia, kan? Hari ni Pak Lah kita, Perdana Menteri Malaysia yang kelima meninggal dunia, semoga Allah Ta'ala rahmati dia, tinggikan darjat dia. Fazrin kita hari ni, sahabat kita buat operation, semoga Allah selamatkan dia. Amin ya Allah. Dua manfaat daripada anak cucu yang baik. Dekat dunia lagi, Allah Ta'ala akan tinggikan darjat nenek moyang dia. Yang kedua nanti, dari kiamat, satu orang atuk yang soleh ni, satu orang atuk yang baik, sebenarnya kita jaga diri kita ni, tak buat dosa, keluar jalan Allah, istiqamah, jaga amal, kan? Tinggal perkara sia-sia. Sebenarnya bukan kita jaga diri kita jaga keturunan kita sebenarnya. Satu orang yang rosakkan diri dia dengan dosa, sebenarnya dia bukan rosakkan diri dia, dia rosakkan seluruh keturunan dia. Allah. Ada orang nanti dalam kubur, keturunan paling banyak, amalan anak cucu semua masuk dalam akaun kita. Diceritakan hadis, satu orang atuk, bukan hadis dalam Quran, Allah SWT beritahu, mereka yang melakukan amal soleh, walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, ketakwaan atuk dan ayah ni diikuti oleh anak cucu dia. Anak cucu follow atuk dia, keluar dakwah, dia keluar dakwah, atuk dia solat jemaah, cucu pun ikut. Alhaqna bi dzurriyyatuhum. Bila nanti di hari kiamat, atuk ni dia seorang-seorang duduk di syurga paling tinggi. Ditanya pada Allah, ya Allah, mana anak cucu saya? Allah kata, anak cucu kamu duduk di syurga bawah-bawah. Amalan mereka tak terlalu tinggi. Kamu ni sembahyang tahajud tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, keluar dakwah tak pernah berhenti. Jadi kamu darjat tinggi. Ya Allah, bukankah kau berjanji dalam dunia dulu, ahli syurga semua keinginan mereka akan ditunaikan? Maka pada hari ini aku tak akan bahagia selagi aku tak tengok anak cucu aku di sekeliling aku. Allah. Ya Allah, angkat darjat anak cucu aku sama tinggi darjatnya dengan darjat aku di syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aku tunaikan hal impian kamu, aku kabulkan doa kamu. Sebab tu hari ni Allah bagi anak cucu pada kita ni, tuan-tuan, pahala ibadat mereka tu masuk dalam akaun kita. Tak payah niat, tak payah sebut ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Kalau sebut tu pun tak apa, tak sebut pun automatik yang kita sembahyang pada hari ini ni masuk dalam akaun nenek moyang kita yang beriman pada Allah. Kita hari ini jadi baik pun mungkin berkat doa nenek moyang kita dulu. Kita hari ini jaga sembahyang, jadi hafiz Quran, boleh buat dakwah, boleh tinggalkan maksiat, bukan sebab kita bagus, tapi berkat doa nenek moyang kita. Mungkin kita tak tahu moyang kita ni wali Allah dulu, hari-hari menangis doa untuk cucu dia, anak dia. Selepas dia mati, Allah pelihara keturunan dia. Kita ada peluang nak buat dosa, tapi kita tak boleh buat sebab kita dipagar, dihijab oleh doa nenek moyang kita. Sebab tu bila setiap tahun jemaah haji pergi haji dengan saya akan nasihat pada dia, tolong jangan lupa doa untuk keturunan kita akan datang. Ya Allah, apa yang Luqman cakap tadi apa? Ya Allah, peliharalah anak cucu aku daripada syirik, ya Allah. Kekalkan anak cucu aku dalam iman. Walaupun sampai hari kiamat keturunan kita ada, sampai hari kiamat tak ada seorang pun musyrik daripada lahir daripada keturunan kita. Yang kedua, ya Allah, bagilah keturunan kami tak ada seorang pun derhaka pada ibu dan ayah. Yang ketiga, ya Allah, semua keturunan kami jaga sembahyang, ya Allah. Yang keempat, ya Allah, semua keturunan kami, ya Allah, jangan ada yang sombong, ya Allah. Dan yang kelima, ya Allah, jangan ada seorang pun keturunan kami yang mana mereka ni hidup dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat, ya Allah. Peliharalah keturunan kita daripada dosa. Anak cucu kita, ya Allah, pelihara anak cucu kami daripada zina, ya Allah. Amin. Pelihara anak cucu kami daripada mencuri, ya Allah.
Jangan ada anak cucu kami, ya Allah, masuk penjara, ya Allah, sekarang ni. Hari-hari orang masuk penjara. Allah. Kita tak tahu kalau kita tak doa untuk anak cucu kita. Sebab itulah dalam kesempatan hari raya yang kita ada ni, berjumpa hari ni, sama-sama kita azam balik insya-Allah. Kita nak jaga anak cucu kita. Amin. Kita mungkin ramai kawan di luar rumah kita. Tapi sebenarnya kita kadang kita lupa anak isteri kita adalah yang kita kena jaga nombor satu. Kan? Kena bagi perhatian paling besar untuk didik mereka, kerana mereka lah yang akan menjadi peneman kita di syurga nanti. Orang lain mungkin jauh. Jadi sebab itu, untuk itulah masya-Allah kita pun semua nak dapat kekuatan ini. Tidak lain dan tidak bukan kita kena bina suasana ni, kita belajar di jalan Allah SWT. Dan kok mana pun kena belajar lah. Nak bina suasana iman di rumah ni, kita kena belajar. Salah satu jalan belajar paling mudah tu, lapangkanlah masa di jalan Allah SWT. Walau 3 hari setiap bulan, walau 40 hari setiap tahun, walau 4 bulan seumur hidup, kita lapangkan masa. Masa yang kita bagi untuk Allah ni sangat bahagia. Jadi insya-Allah 15 hari bulan 8 insya-Allah kita akan ada program rehlah Islahiyah di Pulau Pontian, masya-Allah. 11/8 11/5 bulan 5. 15 bulan 8. 15 bulan 5. 15 bulan 5. Sampai 18 hari bulan 5. 3 hari insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah azam. Amin. 3 hari insya-Allah. InsyaAllah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan. Saya yakin di akhir zaman ni kita semua perlukan suasana. Sekarang ni zaman sekarang ni kita rasa selepas Covid ni suasana agama semakin berat, semakin tenat. Kita pun nak bawa diri kita pun kadang-kadang rasa, ya Allah, beratnya suasana ni, ya Allah. Macam mana nak cucu kita esok? Tak tahulah kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tak tahu dia orang boleh survive atau tidak. Nak hidup pun tak tentu lagi, apatah lagi nak amalkan agama. Boleh hidup, tak boleh hidup pun tak tahu. Allah. Dan kita sekarang ni pun terasa, ya Allah, berat nak cari rezeki. Nak bisnes pun berat, nak buat kerja pun berat, nak mengamalkan agama pun berat. Sebab tu kita kena persiapkan anak cucu kita ni kan, kekuatan iman, suasana agama. Dan kita jaga diri kita, tak buat dosa bukan kerana kita jaga diri kita. Kita jaga anak cucu kita semua, masya-Allah. Benar ya Allah. Dan berkat kita jaga diri kita, Allah Ta'ala akan pelihara mereka. Jadi untuk itu insya-Allah semua sedia insya-Allah. Insya-Allah, sedia insya-Allah. Kan? Azam. Azam insya-Allah. Semua hidup turun hayat. Hayat dia di arsy sepanjang hidup. Doa jalan Allah. Besok 3 hari. Besok 3 hari. Siapa sedia insya-Allah? Kan? 3 hari besok. Dia pucuk insya-Allah. Siapa azam boleh ikut ayat dia insya-Allah 3 hari dan Allah Ta'ala untuk belajar macam mana nak hidup dalam suasana agama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dari sini dia pun nama keluar. Okey, semua sedia insya-Allah? Insya-Allah, sedia insya-Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 hari. Kalau 3 hari dia nak sebab hidayat daripada kau dah